Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Muhammad Aiman bin Ruslan, nombor metrik DB220050. Salah seorang fasilitator bagi kumpulan 5 dalam program sulam yang berlangsung baru-baru ini. Sebagai fasilitator, peranan saya adalah membimbing murid-murid sepanjang aktiviti, memantau perlibatan mereka dan membantu memastikan sesi berjalan dengan lancar. Pengalaman bersama kumpulan ini sangatlah bermakna bagi saya. Kumpulan kami ada yang terdiri daripada murid-murid yang sangat aktif, ada yang sangat pendiam dan juga seorang murid pendidikan khas. Saya belajar bahawa peranan fasilitator bukan sekadar memberi arahan, tetapi perlu peka terhadap tingkah laku, emosi mereka dan juga keperluan setiap murid. Dalam satu aktiviti, saya dapati murid yang pemalu hanya akan bersuara jika ditanya secara lembut dan bersemuka, manakala bagi murid pendidikan khas memerlukan banyak masa lebih panjang dan pengulangan yang sabar untuk faham arahan. Saya juga melihat bagaimana sokongan seorang rakan sebaya boleh menggalakkan kenyataan murid yang senyap jika dipupuk dengan betul. Sebagai fasilitator, saya cuba pastikan semua murid diberi ruang sama rata untuk bersuara dan merasa dihargai. Pengalaman ini membuka mata saya tentang betapa pentingnya peranan fasilitator dalam mencorakkan suasana pembelajaran yang positif. Manakala dari sudut sosiologi pendidikan, saya dapat kaitkan pengalaman ini dengan konsep fungsi pendidikan sebagai ejen sosialisasi, di mana sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat anak-anak membentuk identiti, keyakinan dan nilai kerjasama. Saya juga lebih faham bahawa kepelbagaian latar belakang pelajar memerlukan strategi interaksi yang berbeza. Secara keseluruhannya, program ini memberi saya pengalaman berharga untuk menjadi lebih sabar, peka dan fleksibel dalam membimbing pelajar. Saya kini lebih bersedia untuk berdepan dengan pelajar sebenar suatu hari nanti apabila saya menjadi seorang guru dalam bidang pendidikan.